Hello pelabur dan peniaga yang dihormati. Community Analytical berhubung sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan melihat setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menghentikan video tersebut. Kami mencadangkan agar anda melihat dengan lebih dekat semua penunjuk syarikat berkenaan. Sekarang kita akan melihat petunjuk utama perbadanan, White Mountains Insurance, ticker WTM. Semakan dibuat menggunakan data semasa setakat 25 Mei 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, syarikat White Mountains Insurance tergolong dalam subkategori Fair Exchange. 5 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian, ini tidak mewakili. Cari jadual pesanan di hujung video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat yang dikaji adalah seperti berikut, 8 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1.7 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran secara keseluruhan, kita melihat bahawa hasil purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, terhadap markah 8 mata White Mountains Insurance. Dengan membandingkan pergerakan harga saham syarikat White Mountains Insurance dan saham subkategori, kita dapat melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat White Mountains Insurance menunjukkan dinamik 0.2%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori 4.3%. Permodalan pasaran syarikat White Mountains Insurance bernilai $4.59 bilion. Dengan permodalan subkategori sebanyak $14 bilion. White Mountains Insurance menyumbang bahagian sebanyak 33.412%. Ia adalah salah satu peneraju dalam subkategori. Nilai buku syarikat ialah $4.38 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $11 bilion. White Mountains Insurance menyumbang 38.338%. Setelah membandingkan saham pasaran saham dan permodalan kunci kira-kira, kita melihat perkara berikut. Kongsi White Mountains Insurance dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 33.412%. Huruf besar buku ialah 38.338%. Ini adalah 15% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, 1 mata. Organisasi yang dikaji mempunyai obligasi hutang sebanyak 0.657 bilion. Liabiliti kewangan kepada permodalan buku membentuk 15% daripada modal syarikat. Penarafan liabiliti kewangan syarikat, baik, 1 mata. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat ialah 167.5. Purata bagi subkategori ialah 562.5, iaitu 70% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian harga pasaran kepada nisbah pendapatan berbanding dengan organisasi dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $27 juta. Keuntungan untuk 12 bulan akan datang diunjurkan sebanyak $296 juta. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori, baik, 1 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 2.1. Purata dalam subkategori ialah 2.8, iaitu 25% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran kepada nisbah hasil berbanding penunjuk subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $2,170 juta. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang diunjurkan sebanyak $4,140 juta.
Penilaian penunjuk unjuran jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik, satu mata. Marginality ialah 1.3% dengan purata 0.5% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 0.8%. Penilaian keuntungan berbanding penunjuk subkategori baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 15.383%. Ini adalah 117% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $5,139,000. Manakala dalam subkategori terdapat $2,366,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 117.2%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja individu ialah $30.7,000. Purata bagi subkategori ialah RM4.2,000. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 630%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Bahagian hasil bagi setiap pekerja syarikat ialah $2,430,000. Subkategori $839,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 190%. Penilaian hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Volum urus niaga pendek ialah 2.1% dengan purata untuk subkategori sebanyak 4.2%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 48% bagi syarikat White Mountains Insurance. Untuk subkategori, tahap ini adalah lebih kurang 43%. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $1,783. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat tidak diketahui. Dinamik harga sebenar dan ramalan konsensus tidak diketahui. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang diterima umum dalam musim tertentu oleh sistem rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan keputusan penilaian White Mountains Insurance, sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets, sesuatu keputusan dibuat. Buka dagangan beli pada $1,783.09 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian organisasi adalah berdasarkan metodologi penilaian Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 1905.96. Henti rugi ditetapkan pada 1660.22. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan itu ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan sesi pertukaran pada 24 Jun 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar BW pertama N akan menjadi pesanan baki untuk dijual. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Dalam kes penutupan mana-mana pesanan, utama atau pengimbangan, pesanan yang bertentangan ditetapkan pada harga akhir. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua orang kerana menonton video ini dan kerana menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.